Siapa yang suka bergelap-gelap dalam rumah, hati-hati. Takut lagi dia duduk sebelah, hampa tak sedap pun. Pernah dah dengar orang tua-tua cakap ataupun ustaz-ustaz selalu cakap, jangan ada gambar-gambar yang hidup dalam rumah. Jangan ada corak-corak binatang dalam rumah, betul tak? Sebenarnya kan, orang Melayu dah normalizekan tak gambar kahwin dalam rumah, gambar graduation dalam rumah. Kita sebagai Islam, tak elok letak benda-benda yang hidup tak sebagai gambar atau perhiasan dekat dalam rumah. Sebabnya nanti malaikat tak masuk rumah. Dan itu bukan mitos ya, memang itu betul. Instead of hampa letak gambar yang gambar kahwin hampa ko kan, apa kata hampa letak gambar tempat hampa pernah bercuti? Kalau nak letak dekat dinding lah. Kalau seeloknya better gambar-gambar macam tu, hampa simpan je lah dekat dalam album. Kan lebih cantik. Benda kedua yang orang semua suka buat, termasuklah Fila kadang-kadang kan, adalah sampah dalam rumah. Okey, sampah ni dalam rumah kita sebenarnya tak elok simpan sampah ataupun benda yang busuk. Sebab tu rumah sentiasa kena wangi, sentiasa kena buang sampah sebelum maghrib. Sebab apa? Kita nak tidur dalam keadaan rumah yang bersih dan wangi. Jadi ingat, ikat sampah hampa, buh dalam tong sampah dekat luar sebelum waktu maghrib. Kalau lelaki hampa malas, suruh dia bangun sekarang, pergi buang sampah. Benda yang ketiga adalah bila hampa keluar dari toilet, lepas hampa membuang, make sure hampa tutup balik pintu toilet tu. Sebab bila kita duk terbiak pintu toilet tu terbuka, toilet benda yang kotor dan jin, setan, dia suka duduk dalam toilet. Jadinya janganlah biar dia berkeliaran dalam rumah kita sebabkan kita buka pintu tu bagi dia berkeliaran. Betul tak? Dan ingat, toilet ni kena sentiasa wangi dan bersih juga. Siapa yang suka bergelap-gelap dalam rumah, hati-hati. Takut lagi dia duduk sebelah, hampa tak sedap pun. Hampa duduk scroll TikTok lagi, dia duduk scroll sekali dengan hampa. Jaga-jaga. Jadinya, siapa yang suka duduk bergelap dalam rumah ni kan, lampu satu rumah suka tutup kan. Jenis blackout, totally blackout. At least satu lampu dalam rumah tu buka lah. Selalunya Fila selalu akan buka lampu dekat toilet ataupun lampu dekat dapur. Sebab bila gelap ni kan, benda tu dia suka di dalam gelap-gelap. Lepas tu hampa pula tak nampak, tiba-tiba dia dengar dia bergoreng-goreng. Tak tahu lah. Pernah tak macam bila waktu maghrib, kalau hampa lupa tutup pintu sliding ke kan, lepas tu bila hampa lupa nak buka lampu dekat dalam rumah, dia akan rasa macam ngeri sikit. Feeling dia tu tak best. Sebab tu, waktu maghrib ni adalah waktu puncak. Kan? Kalau macam kita yang kerja ni, waktu puncak kita adalah petang untuk balik kerja. Waktu maghrib adalah waktu puncak untuk setan, jin, iblis dan seangkatan dengannya. Mereka tengah busy masa tu, mereka sangat aktif. Jadi, hampa jangan duduk kat luar waktu maghrib. Jangan buka pintu tingkap waktu maghrib. Kena tutup. Lepas tu, make sure lampu dalam rumah hampa dah kena start buka waktu maghrib ni. So, kalau